Korang mesti tengah layan video viral anak monyet Jepun nama Panci-kun tu kan? Comel je dia kan? Kesian pula tengok dia bermain-main dengan mak angkatnya tu. Tapi, korang tahu tak? Spesies snow monkey ni sebenarnya ada perangai sebiji macam manusia. Siap ada gangsterisme lagi. Pertama, diorang ni satu-satunya monyet dalam dunia yang pandai berendam dalam kolam air panas semula jadi, onsen, waktu musim sejuk bersalji. Syok habis muka masing-masing. Tapi, jangan tertipu dengan muka comel tu. Diorang ni ada sistem kasta atau mafia yang sangat ketat. Hanya monyet VIP, ketua geng dan keturunan elit je yang dibenarkan berendam dalam air panas. Monyet pangkat rendah kena halau dan terpaksa duduk menggigil kat luar kolam dalam saji tebal. Kesian gila weh. Lagi satu bukti diorang ni bijak, diorang pandai seasoning makanan. Kalau jumpa ubi keledek, diorang akan bawa pergi tepi pantai dan basuh dalam air laut. Bukan nak bagi bersih, tapi nak bagi ubi tu rasa masin macam letak garam. Masa bosan pula, anak-anak monyet ni siap buat bola salji dan main baling-baling macam budak-budak. Comel memang comel, tapi kalau korang pergi Jepun nanti, jangan pandang mata diorang lama-lama. Nanti kena punch betul-betul. Jangan lupa like, komen dan share ya.